You jangan pening-pening lah. Bagi projek bantuan makanan ni, bagi Linas Food Enterprise yang handle. Tes orang kampung ni, bukannya high tes sangat pun. Boleh tu, boleh Lina oi. Tapi hang tahulah, bajet kerajaan bagi tu pun besar. Lagi kalau aku bagi kat hang bagi barang hak cokia, rios kampung. Aku yang naya. Alah tu, you jangan pening-pening lah. You kan ketua. Kalau you cakap semua orang akan ikut Beras, untuk bagi je yang teman kilo. Sardin, bagi je cap ayam. Asalkan perut diorang kenyang. Bagi duit tu, untuk tukarlah cushion baru. Tak pun sponsor anak Mira, anak Tok tu pergi jalan-jalan. Macam? Kalau lagu tu lah hang kata, kira jadilah no. Pandai-pandaihan lah Ijaz. Janji barang sampai, mulut kunci rapat. Mira oi, awak lah nasi ni buat apa? Ni beras baru ke beras keluar daripada gua ni? Tengok pun tak luak. Itulah mak anda. Ni, sardin ni pun. Buah caya. Ikan 2 ketul je. Nasi lebong. Lagu mana nak makan ni? Apa yang hancur? Mari tengok Asad. Lah dah mampu 2 minggu lepas dah pun. Depa ni nak bagi kita makan barang buangan ke anda oi. Cik nak kena pergi buat report ni. Sampai hati dia buat macam ni. Mak anda ingat, mak anda nak masak untuk orang kampung, untuk kat tahlil. Tapi bila jadi macam ni, malulah mak anda. Hina sangat ke kita semua ni. Sampai dia buat macam ni. Takkan Pak tak perasan kot barang lagu ni. Ya. Ya. Clear Lina. Hang jangan duk risau. Depa tak punya apa-apa. Kita sengak sunyi sudahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Hassan kan? Saya Puan Zila dari Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Kami menerima laporan berkenaan penyelewengan dana bantuan makanan dan kualiti barang tidak memenuhi spesifikasi. Sila ikut kami untuk siasatan lanjut. Puan, saya tak tahu apa ni Puan. Ini semua salah pembekal. Pak buat lagu ni patutlah beras mak anda bau tai tikus. Pak sanggup bagi orang kampung makan benda kotor. Mati nak duit je. Mira, Pak buat sebab nak senangkan hang je. Senangkan apa tu? Tok kata senangkan apa? Mak menekan kat rumah tu, nak makan pun tak lalu, tak tahu tak? Tok ni memang tak ada hati perut langsung, tak tahu. Rasuah ni, dia tak main dengan bunyi hingap. Dia main sengap-sengap. Masa kita tengah gelap mata, nak pakai duit. Tapi ingat, bila kita kenyang makan suap, ada orang lain yang duduk ikat perut. Ayak mata jatuh.